Raya Pulau Pinang, Nazring, jadi SPT, jadi SPT pun ada. Pihak konsersi, HB. Okey, seperti mana umum tahu, jambatan Sungai Derhaka ni, Zo ini yang telah dibina pada tahun 1960 telah pun mengalami beberapa kerosakan struktural yang ini sudah tidak boleh dipakai lah, bahaya untuk dipakai. Maka sementara kita sedang memohon diperuntukkan, sebab ini dalam persekutuan ni untuk mendapat permohonan untuk pembinaan semula jambatan baru. JKR telah menggunakan kaedah Bailey Bridge sebagai satu penyelesaian tempoh sementara lah, ya, sehingga permohonan peruntukan untuk projek baru pembinaan semula jambatan diperoleh. Jadi dan sukacita dimaklumkan, target untuk nak buka jalan adalah esok, tapi semalam kita dah buat inspection semua, nampak macam dah selamat, dah boleh digunakan. Maka hari ini kita akan buka untuk pengguna jalan raya. Jadi 2 hari lebih awal lah sebenarnya telah siap kerja. Dan untuk makluman semua, kerosakan pada jambatan asal ialah melibatkan struktur lah, seperti saya kata tadi, dia punya abutment, ya, yang di mana telah mendap dan runtuh serta ada retakan di deck slab. Jadi cawangan senggara sepi jalan, Ibu Pejabat JKR bersama-sama dengan JKR Pulau Pinang telah membuat keputusan lah, ya, tidak selamat digunakan, maka penyelesaian sementara ialah menggunakan Bailey Bridge yang kita pinjam. Yang ni adalah bersifat sementara sahaja sehingga kita boleh dapat peruntukan untuk membuat jambatan yang baru. Okay, so kos yang terlibat dalam pemasangan Bailey Bridge ni adalah RM250, dan pelaksana adalah JKR Malaysia melalui syarikat konsesi lah, HB. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada JD, kepada JKR Malaysia dan juga HB kerana telah melaksanakan pemasangan jambatan Bailey Bridge. Bailey Bridge ni yang besi ni lah, panel keluli bermodular, itu nama dia.